Okay guys, ASB punya dividen tahun 2025 punya investment telah pun diumumkan 5.75% dan ini dah pun termasuk bonus which is 0.55%. Tapi ASB ataupun pihak ASMB tak nak sebut benda ni sebab dia akan membuatkan korang semua confused. So 5.75% ni lah the entirety of dia punya dividen ataupun nama lebih tepat distribution ataupun pengagihan. So macam nak kira 5.75% pulangan ni? Senang. So kalau korang ada RM100,000 sepanjang tahun 2025 ni, darab je lah RM100,000 darab 5.75%, korang akan dapat RM5,750 sebagai dividen pada tahun depan bulan Januari. Tapi untuk kebanyakan orang, dia punya duit dalam ASB ni dia akan turun naik tau. Kadang-kadang dia ada RM10,000, lepas tu bulan depan jadi RM20,000, lepas tu dia keluarkan balik jadi RM5,000. So macam mana nak kira korang punya pulangan kalau korang punya investment ni berubah-ubah? Senang je. Korang kena kira untuk tiap-tiap bulan sebab pulangan ASB ni dikira based on baki minimum setiap bulan sepanjang tahun itu. Okey, bagi contoh bulan Januari korang ada RM10,000. Daripada 1 Januari sampai 31 Januari korang tak keluar, korang tak masuk RM10,000 tu darab 5.75% bahagi dengan 12. Kenapa kena bagi 12? Sebab ini kita nak kira dividen untuk bulan Januari tersebut. So dapatlah RM47.92. Okey, bulan Februari pula korang pergi masukkan lagi RM10,000 pada 1 hari bulan Februari. So jadilah baki bulanan untuk bulan Februari tu RM20,000. So macam mana nak kira dividen untuk bulan tersebut? Darab 5.75% bahagi dengan 12 bulan. Dapatlah RM95.83. Tetapi bulan Mac korang pergi tambah RM10,000. So korang pergi baki jadilah RM30,000. Betul tak? Tetapi 18 hari bulan Mac korang pergi keluarkan pula RM15,000. So baki minimum bulanan pada bulan Mac tersebut hanyalah RM15,000. So nak kira dividen untuk yang tu RM15,000 darab 5.75% bahagi 12 sama dengan RM71.88. So prosesnya akan direpeatkan sepanjang 12 bulan sampailah dapat satu figure. Itulah dividen korang. Now jom cakap pasal performance pula. Ramai orang kat luar sana kata 5.75% je. Tabung-tabung macam EPF, ASB, tabung haji, dia adalah tabung yang selamat. So boleh dianggap sebagai savings, bukannya pelaburan. Memanglah duit tu dilaburkan, tapi for all intents and purposes, bagi kita kita just letak duit tu saja. Kita tak ada buat benda yang susah pun. Kita letak saja, tiap-tiap tahun akan dapat dividen. Lebih kurang sama macam fixed deposit. Sebab itulah ASB pun menggunakan Maybank Islamic 12 bulan punya fixed deposit sebagai dia punya benchmark. So kalau nak bandingkan dengan EPF bagi 6.3% untuk pelaburan tahun 2024 sampailah bulan April 2025. So kalau kita nak tengok EPF punya performance yang terbaru macam mana, kena tunggu bulan April tahun 2026. So the next question is, bila kita akan dapat kita punya dividen? Sekarang ni kalau korang perasan korang punya account ASB tengah kena lock, korang tak boleh masukkan, korang tak boleh keluarkan. Tetapi sepanjang waktu ini sampailah awal tahun depan, korang akan nampak